Ini laman yang kita orang buat tu hari ni. Yang ini belah depan dia. Ini yang dua hantar hari ni. Yang ni belah belakang dia. Rumput dia tak banyak sangat. Jap aku setting kamera jap. Laman ni dekat Puncak Alam. So dekat sangat dengan rumah kita orang. Dan korang nak tahu tak, yang ni rumah cikgu aku masa aku belajar dekat SMK Puncak Alam dulu. Dulu jadi student cikgu. Sekarang jadi kontraktor rumah cikgu pula. Tak kisahlah nak kerja apa pun. Yang penting kerja halal kan. Kita orang siapkan yang belakang dulu. Yang ni dah siap waymat dah. Lepas tu baru kita orang start buat yang depan. Jap aku lap kamera jap. Yang depan ni pun sama juga step dia. Buang rumput, letak pasir, letak waymat, sama je. Lepas tu kita orang buat belakang pula. Jap aku setting kamera jap. Rumah ni pakai rumput 30mm natural tanpa makeup. So warna dia akan nampak macam rumput betul. Sebab dia ada coklat-coklat kat dalam tu. Lepas letak je rumput ni, dah kira siap lah tu. So yang ni dah siap dah untuk rumah ni. Korang rasa macam mana? Cantik kan? Mula kita orang datang tak cantik macam ni tau. Tapi masa nak balik, cantik macam ni. Yang ni belah depan dia. So aku tunjuk ke belah belakang pula. Sekejap aku pergi belakang jap. So yang ni belah belakang dia. Yang tu ada singki tu belah belakang lah. So cantik kan? Maka dah siap dah projek untuk cantikkan rumah cikgu aku ni. Apapun, terima kasih dekat cikgu sebab percayakan saya dengan tim. Dan kepada semua cikgu yang pernah ajar saya dulu, saya nak ucap terima kasih sebab jadikan saya orang hari ni.